Kalau korang baru lepas-lepas balik tarawih, kau cari pot Moreh, area Bukit Katil Melaka, area Aikro, kau kena tahu pot ni. Wah, ni orang order tu goreng lah. Tu goreng panas-panas tu. Inilah colik yang sebenar. Macam-macam ada, ikan kembung ada, siakap, tu udang. Apa yang kau nak? Ini kat Melaka tau, kat Melaka. Selain ikan apa ni semua, apa lagi ada? Selain ikan kita ada cucuk-cucuk bang. Cucuk-cucuk. Sini sampai ujung tu bang. Ikut cucuk ada RM3, ada lain-lain harga. RM4. Yes. Oh, paru ada eh? Betul bang. Kalau macam ni, paru dia celup tepung ke apa? Apa tu bang? Celup tepung. Dia makan dengan sos ke? Apa tu bang? Kita ada sos Thai bang. Oh, ada sos Thai dia. Oh, mantap. Ada popiah, jemput mala. Ini bukan yang macam Kelantan ni? Ya betul bang. Kita Kelantan punya tu. Kelantan ni eh? Kita kat Melaka eh? Tu dahsyat lah. Chicken chop ada eh? Tu bang. Kencok ada bang. Okey, mantap. Ni apa ni? Nasi lemak biasa. Nasi lemak biasa. Okey, terima kasih eh. Alright. Layan colik. Buat sahur lah. Colik. Baik. Macam-macam kau ambil ni, Mai. Lapar ni. Oh, jadi lagi baik. Kau dengan paru semua ambil eh? Kena. Okey, ni kita punya celup tepung. Colik. Colik. Moreh kita boleh merangkap sahur sekali. Kau tengok apa ada. Paru ada, macam-macam tahu lah. Macam-macam lagi kita ambil tadi. Nasi lemak. Nasi lemak. Sambal nenek. Ni sambal nenek. Telur mata. Kena dengan paru. Ni paru crispy. Sos Thai. Aku tak pernah jumpa lagi tau kat Melaka. Paru crispy macam ni. Sos Thai macam ni. Try paru crispy dia. Dengan apa? Dengan nasi lemak pula. Jemput mala. Jemput mala ni biasa kat Kelantan. Dia jemput sayur lah. Dia jemput sayur. Dimsum. So ni kita ada Moreh colik daripada pukul 10 malam sampai 3 pagi. Dia daripada KOB King of Buttermilk. Ada macam-macam kat sini.